Okey, tuan-tuan perempuan ni kita bersama timbalan pengusi pada pagi ini dalam program Jom Masak Bubur Lambuk Perpaduan tahun 2025. Okey, kita minta timbalan pengusi saudara Cikgu Kamal untuk memberikan sepatah dua kata berkaitan dengan program. Silakan. Terima kasih kepada Cikgu Jo selaku kita punya jurugambar kita pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan mengadakan kita punya aktiviti tahunan, iaitu program Masak Bubur Lambuk, iaitu program Jom Masak Bubur Lambuk Perpaduan peringkat kebangsaan. Untuk makluman kita semua, program ini diadakan seluruh negara serentak pada hari ini di bawah kendalian Kementerian Paduan. Dan insyaAllah di sini pada tahun ini seperti biasa, seperti lazimnya kita akan masak dua periuk bubur lambuk, dan selepas zuhur nanti kita akan agihkanlah kepada penduduk-penduduk di kawasan Taman Iskandar Perdana Seksyen 134 bermula jam 3 petang lah sehingga selesai pengagihan. Jadi insyaAllah pada program kita pada hari ini akan turut dihadiri oleh pegawai perpaduan daerah kita, iaitu Puan Fauzi Hanum. Beliau dijangka tiba pada jam 10 pagi nantilah insyaAllah. Jadi kepada warga penduduk Taman Iskandar Perdana Seksyen 134, mohon kita bersama-sama pagi ini untuk gotong royong masak bubur lambuk yang akan bermula sebentar lagi insyaAllah. Baik, terima kasih.